Jari jemari menulis, mencipta seni ibarat membaca buku atau menonton movie. Ilham dan inspirasi datang dari realiti, hanya yang faham akan mengerti. Aku di sini sebelum kamu bermimpi, aku menemani yang sedang bersendiri. Selamat datang untuk yang berani di penjelajahan yang tiada henti. Mereka yang bekerja di kedai itu tidak pernah bertahan lama. Ada yang berhenti secara tiba-tiba tanpa sebarang alasan. Ada yang hilang tanpa jejak seolah-olah mereka tidak pernah wujud. Dan yang lebih malang, ditemui mati dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan. Pengurusan tidak pernah bercakap tentang perkara ini. Pelanggan tidak pernah menyedari apa yang pelik. Tetapi pekerja yang bekerja di situ tahu ada sesuatu yang berlaku di dalam kedai itu. Sesuatu yang hanya dapat dilihat melalui rakaman CCTV. Sesuatu yang bila kau sedar, dia akan mengikut kau ke mana-mana sahaja. Kawan-kawan panggil aku Afin. 3 bulan yang lalu aku bekerja di sebuah kedai serbaneka yang terletak di tengah-tengah bandar. Masa beroperasi kami ini selalunya 24 jam dan aku bertugas di kaunter sebagai juruang. 3 bulan bekerja di situ. Tak ada benda pelik yang terjadi. Tidak sehingga beberapa minggu yang lalu berlaku satu kejadian yang aku susah untuk jelaskan. Aku masih ingat lagi. Hari itu Rabu. Aku habis shift kerja sekitar pukul 7 malam. Disebabkan malas nak pulang ke rumah, aku dan rakan-rakan sekerja yang lain duduk melepak di kedai. Lepak punya lepak sekitar pukul 10.30, barulah masing-masing pulang ke rumah dan berehat. Keesokan paginya, aku bangun sekitar pukul 8 pagi. Shift bekerja sepatutnya bermula pukul 10 pagi, jadi ada masa nak bersiap, sarapan dan sebagainya. Tapi, sekitar pukul 9 pagi, aku mendapat satu pesanan daripada salah seorang rakan sekerja untuk aku datang ke kedai secepat yang mungkin. Kononnya ada kecemasan. Aku pun kelang kabut bersiap dan pergi ke kedai. Setibanya aku di situ, aku diminta untuk pergi ke pejabat belakang. Di situ, ada beberapa orang rakan staf senior, termasuklah seorang pengurus kami yang bernama Roman, sedang memantau CCTV apa yang berlaku di kedai semalam. Rakaman CCTV memainkan. Aku waktu tu sedang berada di kaunter bekerja. Ada ketika aku akan ke rak-rak makanan dan menyusun barang. Ada ketika pula aku akan pergi ke pejabat belakang ataupun keluar dari kedai. Aku pun tanya, "Korang tengok apa?" Roman kata, "Afin, cuba kau tengok ni. Ini kau kah?" Aku jawab, "Iyalah, itu saya." Salah seorang rakan aku kata, "Tak mungkin kau ni Afin. Kita kan duduk lepak semalam." Aku kata, "Iyalah, ini kan masa kerja." Mereka hanya melihat aku dan merenung. Sebelum pengurus berkata, "Tak mungkin Afin. Kau tengok jam tu pukul berapa?" Aku tengok betul-betul dan perasan. Rakaman CCTV tu pukul 11.30 malam. Waktu tu aku mana ada di kedai. Aku kata, iya kan? Waktu ni aku dah nyenyak tidur di rumah. Kenapa pula ada aku di kedai? Mereka hanya berpandangan sesama sendiri sebelum berkata, "Tak apa, Afin. Mungkin rakaman ni yang silap kot. Hari ni kau ambil cuti dulu berehat. Esok kau sambung kerja." Aku iakan sahaja. Ialah, sudah diberikan cuti, takkanlah aku nak tolak kan. Namun begitu, seharian aku memikirkan apa yang terjadi. Kenapa ada rakaman aku berada di kedai masa aku tidak lagi berada di situ? Cuba untuk menenangkan fikiran, mungkin rakaman CCTV tersilap rakam. Tak apalah. Jadi mengambil peluang cuti itu, aku tidur seharian sehingga keesokan harinya. Sekitar pukul 9 pagi, aku mendapat pesanan yang sama untuk turun ke kedai secepat yang mungkin. Setibanya aku di situ, mereka berkumpul di depan monitor dan memantau CCTV seperti juga hari kemarin. Tapi kali ini ganjil. Di akhir rakaman CCTV, aku dilihat perlahan-lahan mendongak ke kamera dan tersenyum sebelum berlalu pergi. Waktu ni bulu roma aku dah meremang. Aku kata, ini rakaman hari sebelum nikah. Mustahil, aku kan cuti. Mereka hanya melihat aku dan kata, "Ya, itu masalahnya Afin. Ibarat ada kembar kau yang berada di sini waktu kau tiada." Aku terdiam, tak terkata apa. Hanya terduduk di kerusi kebingungan.
Siapa tu? Kenapa wajahnya sama dengan aku? Di sinilah Roman menceritakan satu kisah tentang kedai itu dan pekerja lama. Katanya, Afin, ada satu kisah di kedai ini yang kau perlu tahu. Sebenarnya ini bukan pertama kali kejadian seperti ini berlaku. Ia hanya berlaku kepada sesetengah orang je. Pekerja-pekerja sebelum ni melalui apa yang kau lalui dan tidak beberapa lama selepas tu mereka berhenti. Ada yang hilang begitu sahaja, ada yang kemurungan, malah ada yang membunuh diri. Waktu dia cerita macam ni, dahi aku dah berpeluh, kebingungan sebelum aku tanya, habis tu sekarang macam mana? Roman sambung bercerita, katanya pihak pengurusan suruh kami siasat sebab tak mahu benda yang sama terjadi kepada kau. Aku waktu tu hanya tunduk ke bawah sebelum terfikir satu benda. Aku memetik jari dan berkata, mungkin kita boleh cari pekerja-pekerja dulu dan tanya apa yang jadi dengan diorang. Walaupun raut wajah mereka ragu-ragu, tetapi mereka bersetuju. Roman kemudian mencari butiran bekas pekerja dan mencari alamat mereka. Satu persatu kami cuba hubungi, tetapi hanya seorang sahaja yang menjawab, iaitu bekas pekerja yang bernama Ren. Aku dan Roman pun berkunjung ke sebuah apartmen yang terletak di sebuah kawasan berbukit. Di situlah Ren tinggal berseorangan. Kami naik ke apartmen dan mengetuk pintu rumah dia. Beberapa kali juga ketukan kami tidak dijawab. Hampir 30 minit berada di luar. Aku kata dengan Roman, mungkin Ren dah berpindah kot. Roman hanya mengangguk. Tapi sebelum kami sempat melangkah pergi, pintu terbuka perlahan. Kelihatan seorang lelaki kurus, rambutnya panjang, raut wajahnya suram melihat kami yang berdiri di luar. Katanya, korang nak apa? Roman tengok aku sebelum dia berpaling melihat Ren. Katanya, Ren, ingat saya lagi tak? Ren tengok betul-betul wajah Roman dan kata, lah Roman, buat apa di sini? Roman pun kata, ada sesuatu yang kami perlu tahu dari kau, Ren. Ren tengok aku dan kata, ini siapa pula? Roman perkenalkan aku dan Ren mengajak kami masuk ke dalam rumah. Saat melangkah masuk ke dalam, aduhai, rumah dia ni huru-hara. Barang-barang tak berkemas, sampah di lantai tak disapu, nampak sangat ini rumah lelaki bujang yang tak reti dikemas. Kami duduk di ruang tamu dan Roman pun bertanya beberapa soalan. Katanya, Ren nak tanya, kau ingat lagi tak insiden dulu tu? Ren kata selamba, ingat, mestilah ingat. Roman tanya lagi, kenapa selepas kejadian tu kau berhenti? Ren diam sambil melihat Roman tajam. Kata Ren berbisik, aku tak boleh cerita di sini. Dia tengah duduk di sebelah Afin tu. Waktu dia kata macam ni, aku segera berpaling melihat siapa yang duduk di sebelah aku. Tapi kosong, tak ada orang, hanya aku, Roman dan Ren. Aku tanya, siapa pula? Ren melihat aku sambil tersenyum. Dia mengangkat keningnya sambil berkata, nanti kau tahulah tu. Diikuti dengan senyuman. Roman kata, Ren, jangan main-main, ini benda serius. Ren kata, kalau kau nak tahu, benda yang ada dalam kedai kau tu adalah satu benda yang akan menjadi pendamping orang yang dia suka. Roman tanya, apa maksud kau, Ren? Ren kemudian mendepankan badannya mendekati Roman sebelum berbisik, setiap mereka yang muncul menyerupai pekerja, pekerja tu akan didampingi oleh mereka. Kau nak tahu siapa yang duduk di sebelah Afin tu? Itu adalah benda yang menyerupai aku. Itu adalah satu sumpahan kedai gila tu. Waktu ni Ren menjerit ibarat marah. Aku dan Roman segera berpaling melihat sesuatu yang duduk di sebelah aku. Itu adalah seseorang yang menyerupai Ren. Gila, kenapa ada dua Ren sekarang? Aku dan Roman apalagi kelang kabut berlari keluar dari rumah, sementara Ren ketawa terbahak-bahak di dalam rumahnya. Kami pecut ke kenderaan, kedua-dua kami tercungap. Aku tanya dengan Roman, apa kita nak buat sekarang ni? Roman kata, aku dah tahu apa yang aku perlu tahu. Aku akan laporkan ini pada pihak pengurusan dan tengok apa yang diorang buat. Aku hanya diam dan iakan sahaja. Malam tu, aku tak dapat tidur lena. Apa yang terjadi di rumah Ren ibarat mimpi ngeri. Tapi mahu tak mahu, kehidupan harus diteruskan. Aku pergi ke kedai seperti biasa dan terus bekerja. Mujurlah, 3 bulan lagi bekerja di situ tak ada apa yang berlaku. Mungkin selepas mendapat laporan dari Roman, pihak pengurusan dah buat sesuatu dan apa yang Ren kata sumpahan tu hilang ataupun berhenti. Tidak sehingga malam ini.
Aku sangkakan aku akan terlepas dari apa yang dikatakan sumpahan kedai gila tu. Tapi aku silap sama sekali bila saat Jari mengetik kisah ini di telefon, sedang duduk di katil, lampu berkelip mahu padam. Apa yang dilihat di dalam CCTV kedai itu kini berada di rumah aku, duduk di kerusi bertentangan katil aku, hanya memandang dengan satu senyuman. Senyuman yang menyeramkan. Malang, 1000 kali malang. Kini aku tahu apa yang dimaksudkan oleh Ren. Aku pun tidak terkecuali dari sumpahan kedai Serbaneka Gila.